Welcome aboard. That's our hotel. Tingkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tu dia. Breakfast. Breakfast, kita masak nasi goreng tapi tapau. Jadi for my brother lunch. Yes. Good morning guys. Hari terakhir dekat Hiroshima. Kita orang tengah packing. Lepas tu nak pergi hantar my brother kerja. And then pergi airport. Hari ni day 5 kan? In 1 kilometer, restriction due to construction. Construction complete. Mana boleh buat driver POV lah. Happy tegak. Jangan bagi dah. Miui. Wow, kenapa di break? At the light, turn left. Too slow man, too slow. Welcome to Kuwait. Kenapa dia? Smooth lalat. Continue for 800 meters. Kan? Kedai kayu. Kedai kain. Kayu. Kayu. Kedai kain. Ikut gila. Tuang. At the light, turn left. In 200 meters, turn right. Belah kanan pun dia punya Okay, tapi cepat-cepat ke belakang Shot anda pula. apa? At the light, turn right. Apa? Tapi tak sempat lah snack gambar apa. Tiba saya cakap apa lah. Tadi banyak Yang terpada ni
Yo guys, kita dah sampai Kure. Hantar barang di rumah my brother sebelum dia pergi kerja. Halo. Stok-stok makanan untuk sebulan lagi. Ya. Tingkat berapa? 4. Tingkat 4. Tingkat 4. Baru hujan semalam. You ada asap-asap sikit. Okay guys, hari ni last day diorang dekat Jepun, Hiroshima. Next, diorang akan pergi. Mana tahu. Ah, Stay tune. Stay tune untuk tengok kat mana lagi negara diorang nak pergi. Apa-apa, jumpa anda kat sana. Woi. Tunggu.
Ada kabus palsu. Nobody notice. Kabus palsu. Kami baru hantar adik kecil kami, my brother, hantar pergi kerja. Tadi ikut naik basikal. So now kita stop kejap dekat 7E, pergi freshen up and also beli-beli apa-apa nak makan minum untuk perjalanan ke airport Hiroshima. Mungkin kita akan singgah satu tempat sebelum kita pergi airport kalau sempat. So stay tune guys. Ni dekat belakang 7E dia ada taman permainan kanak-kanak. Dan ada bunga yang sangat cantik dan sihat. Cantik apartmen ni juga. Semua cantik. Ini lori sampah dia guys. Sangat bersih. Belakang-belakang tu semua gunung-gunung, bukit-bukit, tapi tak nampak sebab ada awan kabus yang sangat banyak. Tu dia orang tengah beli macam-macam. Scan. Ambil, bayar, scan, buka. Okay. Oh, Okay. arigatou. Blending.
Itu apa? Sama? Ini berry, itu strawberry banana. Berry. Masuk banana. Suka? Anda apa suka? Lepas tu ambil penutup dekat sini. Okay. Straw di mana? Straw. Ready to drink. Okay guys, kita dah sampai airport. Sekarang nak drop off my family dan luggage. Lepas ni kita pulangkan kereta sewa. Okay guys, kita berjaya check in Hiroshima Airport. Kita akan lepak satu negara lain, tapi transit je lah. Dapatlah pergi city dia. So city yang mana, korang kena stay tune lah. See you guys on the next video. Okay guys, dekat Hiroshima Airport ni, itu dia punya boarding, tempat masuk boarding. Sebelum dia ada mesin-mesin ni. Apa nama dia kan di sini? Gacha Town. Gacha? Ada mesin gacha ni. So ada coin yang kita nak habiskan. So I will finish it here. Yang ada, kita cari Pokemon jom guys. Oh, there's a Pokemon here. Oh, sold out. No. Okay. Digimon. I don't like Digimon. Naruto. What is this? Not Naruto, I don't know what is this. Okay, I like Tom and Jerry. Okay, got the first one. Yay, we got Jerry. Oh, it does. Vacuum. Tu mau pusing tu. Pusing habis. Oh, 5 satu lagi. Pusing. Boleh ambil lah. Untuk tight Ah. tu. Tak habis pusing. Okay tu. Ini untuk Afif dan Kalish. Boleh masukkan semua duit sini. 100 yen. Oh, sebetul. Yang kecil-kecil boleh.
putih. Ni nasi goreng masak pagi tadi. Makan sebelum boarding time. Bekal. Nasi goreng Jepun. Nasi goreng Hiroshima. Gacha ni sangat Jepun. Satu untuk balik. Bye Hiroshima. Bye bye. This one is Hanoi. Okay, that's our Grab. Hanoi Airport. Memang tak nak bagi kita fikir. Ya, tu yang api buat tak layan tu. Hello guys. Kita baru touchdown Vietnam. Transit dekat sini sampai 7 AM. Sekarang ni dalam Grab menuju ke hotel kita. Hotel untuk kita rehat-rehat. Stay tuned. Kalau dia punya makanan tu banyak yang Ada? pandai cari juga. Oh. Phí ở bãi sân bay, phí ở sân bay, phí sảnh sân bay. Oh. Yeah. Bateri tu bagi tu. Jangan duduk jauh-jauh. Ini view belakang dia. Ni bawah 10 minit dari airport. 7 minit macam tu. Hotel ni sesuai. Plastik. Oh, ni memang. Ni, kan? Hotel biasa-biasa pun ada hair dryer Beratnya dia, super lah. Ada lagi dia. Kipas. Okay, ni bilik kami. Transit di Hanoi, Vietnam. 501. Yo, jom tengok kat lobby dia ada apa. Ni hotel biasa je, transit sesuai untuk transit yang dekat Hanoi ni. Okay, bilik dia simple-simple je tapi selesa. Hello. Okay, Alhamdulillah guys, kita baru settle check in Galaxy Airport Hotel. Lepas ni kita nak ambil Grab, kita nak pergi center, city center, nak cari makanan dan maybe nak tengok attraction kat sana. Hopefully boleh tengok train yang tepi cafe tu. Stay tune guys.
Hotel ni 5 minit 7 minit macam tu je daripada airport Hanoi. Nanti I bagi review lah. Malam ni kita test dulu. Sebab nak sekejap aje. Sampai sampai pukul 4 macam tu je kita orang check out 4 pagi. Sebab flight kita orang pukul 7. So kita tengok dulu. Katanya this hotel is owned by a family yang friendly dan okay. Nanti I update, okay? Stay tune guys. Ni yang gacha daripada Hiroshima Airport. Apa yang kita beli. Ni apa ni tak tahu. Ni kereta macam van merah. I don't know. Ni pun kereta. Ni Tom and Jerry, tapi dapat Jerry. Yang ni cute toys. Okay, that's our grab to the city centre. Jom saya masak. Apa? So jelas ni? Sila. Kalau tengah kan ada Jambatan Pulau Pinang. Oh. Tadi ada burger halal lah. Madam Tran. Baby cakap dia nak bagi SD card. Lupa lah. Ni terang sikit. Oh lah wajib. Ni banyak kelab malam. Itu mungkin kedai India lah ni kan. Ni yang tadi halal-halal. Oh, tapi tu kafe. Raja Express. Oh. Apa yang tu? Oh, ni Hanoi. Ho Chi Minh Hanoi. Ni Hanoi. Hanoi. 9 tutup Tengok. Hijau sama pandan. Oh. Kalau yang ini tak suka durian ada RM30. Dalam RM30 kan. Ini juga baru lagi promo dah. Dia jual gratisan. Pia cake. Kita ada pony fan. Ni kecil. Di hotel cari makanan. Kari goreng. Wah. Ni pia durian ni nak.
Nak durian ke apa? Dia ada, tadi dia cakap ada. Ini lain custard. Tapi nak mix pun boleh tak? Ada better coffee. Ini kayak Nescafe, jadi tinggal kasih gula. Yang ni dalamnya ada custard. Oh tidak, itu tidak custard. Yang ini aja. Oh. Kalau ini dia padat. Padat? Padat. Tapi kayak kek masih lembut. Oh. Boleh? Buat makan malam. Dia paket satu-satu ke buka? 12. Jadi buka tarik kayaknya dia ada bungkus plastik. Saya tak tahu. Oh. Belum pernah buka. Oh. Dia belum pernah buka. Oh ini? Okey ya. Api dia pasti. Dia parking. Sayang, slow sikit. Kita dekat tengah-tengah Hanoi. Tengah cari kedai po Muslim. Ada bunga-bunga. Ada bunga-bungaan. Dia ada. Tu lah dekat sini po Muslim. Hanoi. Okay, kita dah sampai. Nasib lah ada. Ni lah. Ke Mama nak makan situ? Sedap ibu. Macam daging kicap apa benda tu. Plastik. Pupuk tu dia pakai dulu. Dia pork tapi dia buat roll version. Okay, dia ada atas juga guys. Angga je lah. Baik-baik ni boleh tergantuk Okay. Dah atas. 12 botol air Excuse me. Kau suka? Tapi tu dia cakap Okay. Oh. Tengok-tengok menu dulu. Tapi hujan dia tak kibar-kibar. Kibar cantik. Oh, broken rice with grilled ribs. Vietnamese roll. Oh, ada. 26 sini 1,000? Boleh gambar. 1,000 dalam RM30 lah. So. Lah. Edition. Kita banyak nak makan kat meja pendek. Meja pendek. Sama lah kot. Banyak orang Muslim lah. So terang. Hanoi beef, po ke po. Mana nampak
kaum Muslim. Nasi goreng seafood. Very good, mate. Nasi goreng seafood. Masa So, first time nampak banyak so canggih. tak banyak nasi. Tak suka je dia. Beef dan nasi. Tak ingat nama. Makan. Daging. Pedas tu dia punya tu, tapi menyelerakan. Tak adalah, kekal. Tapi bebas. Sangat. Ambil yang macam Vietnamese roll. Cicak-cicak. Jadi dia tak ada plastik kan? Oh, anda tak sempat ambil video. tak apa. Yang mana? Yang ambil mama. Tak video pun. Okay, sekarang dalam Grab on the way ke Railway Tuan Cafe untuk menyaksikan train yang tepi cafe tu. Stay tune guys. Banyak gila motor kan. Tak pernah lalu. Sebab dari sini dia tak estetik sangat kan. Dia kena dekat dalam kedai. Nak tutup. Mungkin last train tu lah. Pada last train tu dia tutup kan. Dia tengok juga sambut. Dia belah kiri tua apa? Kalau lepas ni lama banyak train yang nampak. Dia tengok kan. Daripada petang tu kan. Tengah menunggu train. Dia datang nama. Terangnya. Okay, our Grab dah sampai. Kain mana tu? Okay. Thank you. Ya. Ban ya. Oi. Hey.
Kuala Lumpur. तो लोग पूछी लो तो लोग मड़ी जाए तो भी कह रही है Nak wifi. Mana kena yang buat dulu. Oh, too early for this Oh, coconut coffee. that's good. How to drink Kena kacau lah. Nanti aiskrim dia cair. Jadi pekat-pekat macam tu. Oh, milky. Ni tak ada apa. Tu dia orang pandan ke? Oh. Kita gate 40. Lihat chat. Yeah. Hi guys. Now kapal terbang balik ke Kuala Lumpur 7.30 pagi. Dapatlah sekejap spend time dekat Hanoi, dapat makan, dapat tengok train yang tepi cafe tu. So terkejut juga after Japan then Vietnam, the situation and culture is very different. Yeah. Kita nak rehat and see you guys in Kuala Lumpur.